Adakah hadis ini sahih? Nabi SAW bersabda, aku tidak melihat penawar untuk dua orang bercinta seperti nikah. Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Ni setengah ulama kata boleh pakai, sahih. Setengah ulama kata tidak sahih. Hak lebih tepatnya tidak sahih. Walaupun ada dalam Baihaqi, dalam Ibnu Majah, tidak sahih. Tapi makna dia tu betul. Dari segi kalau orang bercinta dan nak sangat, kita berilah nikah, jangan dihalal. Sedih pula, sedih sangat. Kalau hak tidak bercinta ni, lain tak lagi, tak apa. Tapi kalau hak bercinta ni dah cukup syarat dia, sesuai molek dah, kufur dah lah kita kata, biar dia nikah lah. Tapi ada setengah ulama mengatakan boleh pakai hadis ni. Orang hak tak say pakai tu, dia kata Ibrahim bin Maisarah riwayatkan hadis ini secara mauquf. Setengah tu kata mursal hadis ini. Bila mursal dia dhaif lah. Orang tak sapa ke Nabi, hak kata sapa ke Nabi ni dia seorang aja. Ada pula yang kata berhenti sekat Ibnu Abbas. Ada pula yang kata hadis ni berhenti bawah lagi. Jadi bawah lagi ni kata-kata orang lah, bukan hadis Nabi. Itulah alasan dia je. Dan Daraqutni sebutkan hadis ni dalam kitab Ilal dia. Bila sebut dalam kitab Ilal tu, makna hadis ni ada benda lah, ada perkara lah, ada kecacatan dia. Walaupun zahir dia nampak molek, tapi ada kelemahan dia.